Bagi saya, bajet harga rumah. Harga rumah sekarang ni makin tinggi. Dan kami kan dalam umur usia muda banyak komitmen dengan kereta apa semua. So bila nak ke pangkat ke rumah ni agak sukar lah. Dengan gaji yang rendah, kos sara hidup tinggi. Jadi minta kerajaan kalau boleh memberi subsidi harga rumah. Sebab sekarang saya bekerja sebagai MyStep. Seperti kita tahu MyStep ni adalah sebahagian daripada kerajaan juga, cuma dia hanya kontrak. Tak terjamin lah. Jadi saya berharap lah agar MyStep ni mungkin daripada kontrak kita boleh tetapkan dia. Jadi peluang pekerjaan tu lagi banyak lah untuk orang luar sana. Pendapat saya, perbanyakkan peluang usahawan-usahawan seperti IKS. Dan ni kita tengok usahawan-usahawan macam tak berkembang. Perlu perbanyakkan peluang untuk produk-produk IKS. Sebab banyak sangat produk-produk IKS yang kita tak tahu. Ya, mereka tak keluar benda tu sebab tak ada peluang untuk mereka.